Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih yang popular di musim hujan, iaitu kuih yang diperbuat daripada ubi kayu putu halba. Okey, mula-mula kita sediakan dulu ubi kayu. Ini ada 1 kilo ubi kayu yang telah pun dikupas kulit. Boleh diparut ataupun dikisar macam ni. Okey, kalau nak kisar, kita potong kecil-kecil. Kemudian masukkan ke dalam blender. Okey, masukkan air separuh daripada ubi kayu tadi tu. Kemudian kita kisar sehingga halus dan tapiskan untuk buang dia punya air kanji. Okey, ulang lagi langkah yang sama. Kita kisar lagi sehingga ubi kayu tadi tu habis dikisar semuanya. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk. Keringkan ubi kayu yang telah pun dikisar tadi, bagi dia sedikit kering. Okey, sambil tunggu ubi kayu tu sedikit kering, okey, bolehlah kita racik halus ketul gula melaka ataupun niseh. Okey, ini dia tekstur ubi kayu tadi yang telah pun dijemur sekejap bawah kipas bagi dia sedikit kering. Kemudian boleh campurkan dengan sedikit halba. Kalau tak nak campur pun boleh. Ubi kayu ni kita akan kukus. Seterusnya boleh sediakan acuan kuih. Okey, kalau tak ada boleh je gunakan acuan lompang. Letakkan lebih kurang 1 sudu besar ke dalam acuan. Kemudian letakkan sedikit gula melaka tadi dan tutup balik dengan 1 sudu ataupun 2 sudu besar ubi kayu ni. Okey, kita ulang lagi langkah yang sama. Letakkan 1 ataupun 2 sudu besar ubi kayu. Bahagian tengah tu kita letakkan gula melaka yang telah pun diracik tadi dan tutup kembali. Lebih kurang 2 sudu besar ubi kayu lagi. Okey, ulang lagi langkah yang sama sehingga semuanya habis diisi dalam acuan. Sementara tu dah boleh didihkan air dalam periuk pengukus. Kemudian bolehlah dikukus kuih ni selama 10 minit pakai api yang sederhana. Okey, ni dia kuih dah pun masak. Okey, boleh tengok sini dia punya tekstur tu agak sedikit lembab. Okey, sejukkan dulu kuih ni. Kalau masih panas tu susah untuk kita cungkil daripada acuan tu. Okey, bila dah sejuk tu senang je untuk kita keluarkan daripada acuan, tak perlu sapu minyak. Kuih putu ni kita akan makan bersama dengan kelapa parut muda. Okey, gaulkan dengan sedikit garam sehingga rata. Kalau nak tahan lama boleh dikukus selama 5 minit supaya dia tak mudah basi. Okey, ni dia kuih putu halba tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan kalau makan tu memang terasa sangat sedap. Bahagian tengah tu ada gula melaka, memang sangat sedap, lemak-lemak manis rasa dia. Senang je kan nak buat kuih putu halba. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.